Owner ni pasang semua item untuk counter setiap trik sindiket tu buat. Assalamualaikum, sekarang kita berada di slot yang nombor 2 dekat kawasan Maluri di Cayman Premium Sendirian Berhad. So kereta ada dekat belakang, owner tak ada, SA dia je yang ada. So owner ni nombor plate pun tak dapat lagi tau. Nombor plate pun tak dapat lagi, punya dia risau kereta dia hilang. Dia tu panggil kita, nombor plate tak dapat lagi tak apa, yang penting ada sistem security dalam kereta. So sekarang ni Daus tengah buat pemasangan tu. So owner ni buat pemasangan GPS bypass detector yang boleh counter alat sinar jammer standard. Kereta Alphard Wayfire dengan Hilux mesti wajib pasang GPS bypass detector, and then dia tambah lagi sistem security macam RFID mobilizer dengan CAN bus interceptor. Macam korang sendiri tahu, sindiket ni macam-macam trik bila dia nak curi kereta ni. So owner ni pasang semua item untuk counter setiap trik sindiket tu buat. Okay, kau tengok nombor plate pun tak ada lagi mat, tapi pasang sistem security dulu. Kalau korang rasa macam takut lah nak pasang, takut lah nak pasang kan apa semua, ni owner Datuk ni nombor plate pun tak pasang lagi, dia pasang sistem security terus. So untuk owner AJ30 ataupun AJ40 yang risau sangat berkenaan dengan warranty tu, jangan risau, dia sama je konsep macam korang pasang dashcam. Kalau nak maklumat yang lebih lanjut, nak buat consultation, nak set appointment, visit profile TikTok kita, contact admin kat sana.